Geng, mesti hampa perlu kenal lagi kan brand Hito ni. Mari saya ceritakan perjalanan brand Hito ni daripada A sampai Z. Okay, pada tahun 1999 kami memulakan perniagaan di Pulau Pinang ni dengan kedai yang kecil saja. Selepas tu pada tahun 2001 pula kami menjalankan perniagaan Jeanswear Hardware Trading Sdn Bhd dengan menjual barangan building material saja. Okay, pada waktu tu kami hanya membekal 30% produk import, lagi 70% kami hanya ambil dari pembekal tempatan. Okay, pada tahun 2004 pula kami pindah ke Juru dan buka sebuah kilang. Okay, pada tahun 2006 pula kami ingin tingkatkan kualiti barang tu. Kami terus fokus ke arah industrial tool. Lepas tu kami menjual Hito Air Tool dan kami dapat banyak komen yang positif daripada customer kami. 2024 kami tukar nama company kami daripada Jeanswear ke Hito Industrial Tool Sdn Bhd under Hito Holding Berhad. Sebab apa? Sebab ramai ingat kami ni agensi, padahal kami ni owner Hito brand. Okay, staff kat sini memang semua mematuhi mission Hito, the right tool for the right job. Okay, kalau customer request apa-apa barang, kami akan suggest barang yang sesuai untuk customer. Okay, antara produk Hito yang kami ada seperti air tool lah, dan juga spray gun, soket dan spano, ataupun pelbagai lagi peralatan untuk bengkel, industri dan juga kontraktor. Okay, kenapa ramai orang cari produk Hito ni? Okay, kami dah berpengalaman selama 20 tahun lebih dalam bidang industrial tool ni. Kami menyediakan servis 3S, sales, servis dan juga spare part. So kalau ada apa-apa masalah, hampa boleh terus cari kami. Kami betul-betul garanti untuk customer kami. Walaupun barang tu dah 7 ton, 8 ton, kami stay ada spare part dia. Okay, terima kasih yang mana support kami daripada dulu sampai sekarang. Okay, kalau hampa cari barang-barang industrial tool, hampa boleh terus walk in ke kedai kami. Atau hampa boleh beli dekat dealer-dealer kami di seluruh Malaysia. Ataupun hampa boleh terus beli dalam website itu.